Guys, saya nak kongsikan satu pengalaman yang agak pelik lah dengan hari pertama Budi 95 ni dilancarkan. Macam kita tahu 30 September 2025 iaitu hari ni adalah hari di mana rakyat Malaysia boleh pam dengan harga RM1.99 per liter untuk RON 95. Okey, tadi saya ada pergi pam minyak. Tiba-tiba guys saya ada satu perasaan yang macam betapa bertuahnya jadi warga negara Malaysia Yang mana baru kita tahu betapa berkuasanya dan juga betapa besarnya nilai my card tu. And then bila saya pergi pam minyak tu, dia punya pengalaman memang sangat-sangat licin. Sebelum ni kan kita ada dengar mungkin kita terpaksa beratur dekat kaunter, hulurkan kita punya my card, and then selepas verification barulah kita boleh pam minyak kan. Sebenarnya tak perlu guys, korang just pergi saja dekat terminal, korang just pump je daripada situ. Kalau korang nak bayar pakai debit card, korang masukkan debit card korang lah. Lepas tu dia akan minta korang punya my card, cucuk my card korang, tarik keluar, and then dah boleh pump. Senang guys, mudah. Dan korang bayangkan itu pun masih ada lagi orang yang komplain. Susah lah nak tarik my card daripada wallet, nak cucuk, nak masukkan balik my card. Dia kalau boleh dia nak orang keluarkan my card tu daripada wallet dia, cucuk, masukkan balik. Korang tengok betapa manjanya rakyat Malaysia ni Dan kita akuilah ada beberapa kumpulan yang akan terkesan daripada had 300 liter ni. Tapi nak dipendekkan cerita lah, korang nak tahu tak siapakah kumpulan yang paling terkesan sekali? Dan kalau korang masih ingat, ada satu berita yang mana pernah terkantoi wira isi minyak sampai 200 liter. Nak buat apa? Nak jual minyak dekat Thailand. Bagi penyelundup minyak ni lah yang diorang akan sangat-sangat terkesan. Sebab lepas ni dah tak ada peluang lagi dah nak selundup minyak dan jual dekat Thailand sana. Di samping itu juga nak share dengan korang bahawa menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke seramai 900,000 warga asing akan terkecuali daripada mendapat minyak dengan harga istimewa iaitu RM1.99 ni. Bermaksud mereka kena pam minyak dengan harga RM2.60 per liter. Dengan 900,000 orang dan juga RM2.60 per liter, cuba korang kira berapa banyak yang kita dah jimat.